sebuah hutan luar biasa, seekor kancil kecil berdiri, berani, ingin tahu dan bersinar dalam cahaya masa depan. Pokok-pokoknya robotik, sulurnya bercahaya. Hutan ini bukan seperti biasa, tapi tetap rumah bagi si kancil. Burung-burung tidak lagi bersayap bulu, tapi solar dan sensor, teknologi kini mengisi angkasa. Sungai pun berubah, airnya biru bercahaya dan ikan berenang seperti drone. Haiwan lain sudah terbiasa dengan alat, visor, jet, malah sistem komunikasi. Tapi si kancil tetap percaya, ilmu dan akal ialah kekuatan sebenar walau di hutan teknologi. Suatu hari, tanah bergoncang. Pengesanan tidak stabil. Pelaksanaan mod pembersihan ekstrim. Dari bawah bumi, muncul robot hutan yang rosak sistemnya. Haiwan-haiwan ketakutan. Dia tidak lagi melindungi, tetapi memusnahkan. Ini bukan perlindungan, ini pemusnahan. Si kancil tidak lari, dia berfikir. Dan itulah permulaan harapan. Sistem robot masuk mod pemusnahan, tapi mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Si kancil menjelajah ke tempat paling tua di hutan. Magma lama tinggalan manusia. Di situ, dia menemui jawapan. Robot itu tidak jahat, cuma kehilangan suara yang membuatnya faham alam. Kalau suara boleh rosakkan, suara juga boleh sembuhkan. Suara itu, suara hutan. Dengan alat rakaman kecil, si kancil memainkan semula bunyi burung, sungai dan daun yang berdesir. Robot yang garang tadi mula berubah. Matanya yang merah bertukar menjadi hijau. Suara hutan memulihkan sistemnya dan melembutkan hatinya. Sistem diset semula, suara dikenali, hutan, sahabat. Hutan pun damai semula. Robot kini menjadi penjaga yang sebenar. Haiwan-haiwan hidup aman. Dan seekor kancil kecil membuktikan bahawa akal lebih hebat daripada tenaga. Kuasa sebenar bukan kekuatan, tapi kebijaksanaan dan kasih alam. Dengan akal dan suara alam, seekor kancil kecil menyelamatkan hutan besar.